kita di akhir zaman. Kita hari ni orang Malaysia, sebenarnya susah-susah kita pun masih dalam senang, Abang Zul. Kita malu dengan Tuan nak mengaku kita susah ni. Susah macam mana kita ni? Kan? Susah macam mana kita ni, Masya Allah. Susah kita ni masih ada duit, kawan boleh bagi pinjamkan. Susah kita ni, Masya Allah, saya susah ni. Tapi insya Allah sarapan pagi 3 kali, makan tengah hari 3 kali, makan malam 3 kali. Pergi masjid ni orang suruh makan sedap-sedap, pergi masjid sana orang suruh makan sedap-sedap. Lepas tu kita nak kata susah lagi. Susah orang Malaysia ni 3 biji motor kat rumah dia. Itu susah kita. 3 biji kereta depan rumah kita. Itu kita susah. Susah cuma susah nak bayar road tax kereta je. Susah kita kerana tak ada duit nak bayar ni sewa rumah ni bulan ni. Itu susah kita. Bukan susah macam orang di Gaza sampai tak ada makan. Bukan macam orang di Aceh, tuan-tuan, baru ni banjir, uji-uji oleh Allah. Susah kita tak sampai tak macam orang di dunia lain. Kita ni susah dalam senang. Cuma orang senang ni susah sikit pun dia dah menggelabah dah. Sepatutnya tuan-tuan, kalau iman ada dalam dada kita, duit RM10 pun tak apa, asalkan iman ada di dada saya. Sebab iman lebih mahal daripada duit.